Sama. Yes. Senangi. Bismillah. Uish. Hah? Oi, ayak kuat. Ombak kuat angin. Ikan apa? Oh, kasak weh. Kasak. Kasak geng. Oi. Oh. Keluar. Wak. Goyan. Okay geng, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah geng. Welcome back to Shadow Anglers. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episod yang terbaru. So untuk episod ini kali aku turun bersama dengan cikgu-cikgu idola kita. Untuk episod ini kali geng, kami buat keputusan untuk menduga lagi spesies ikan sisik, spesies ikan palajik di kawasan perairan Pulau Pinang. So target kami ni kali di Jambatan Pulau Pinang yang kedua. So sekarang ni aku dalam perjalanan pergi ke JT lah. Okay, so kita tengok episod ini kali menjadi ketam jadi. Kita menduga di perairan Pulau Pinang, di atas tapak Jambatan Pulau Pinang yang kedua. So stay tune aku. Nanti sampai ke atas JT, sampai di atas boat, sampai ke atas spot, aku akan update ke geng. Okay, agak angin kat atas tapak lagi tak macam ni Semua hutan belantara aku redah. Jatuh bangun aku rebah, sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu kepala, hantu pun aku tak pegang. Rezeki tak pernah salah halaman. Mau kata kalau asal pergi mancing aku isi kurang dulu. Hati bini kena jaga kalau kau bawa aku fed up. Aku paling laku, akulah Shadow Angler. Basah. Shadow Angler. Aduh, Allahu Akbar. Selamat kan? Okey baik, terima kasih banyak. Moga-moga selamat bang. Dah sampai kan? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Satu lagi. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, syukur amin. So dah sampai dekat atas spot. So kalau apa-apasan, aku dah sampai dekat tiang tambak jambatan kedua Pulau Pinang. So aku dah buat kesiapan untuk pasang lampu. So kami untuk bermalam geng, memang akan pasang lampu lah. Untuk apa geng? Untuk tontonan hampa. Untuk tontonan hampa apa akan berlaku di semasa ketika kami mengair di atas tapak jambatan kedua ni geng. So aku bersama dengan cikgu-cikgu adalah kita daripada buat kesiapan sana. Nampak? Angin kuat geng. Memang angin kuat. Kalau hampa perasan, nak sampai tadi pun boleh tahan lah. Boleh? Ni tu. Boleh. Siap. Tu benda saya masuk ya. Masuk ya. Ayah dia jemput dah. Okey, bismillah. Jadi masuk. Nak pijak sini dah kau dah. Ya, ni kuat. Okey, steady. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Selesai untuk satu row yang pertama. Kita row yang kedua.
Dengan rezeki Allah tak nak selamat. Mana kata nak bagi kita tak ada, geng. Okay, so road yang kedua. So road yang penghabisan. So bismillahirrahmanirrahim. Road yang ni yang penghabisan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so okay, apa lagi aku update lagi, geng. Selesai untuk setup. So aku nak masak nasi, geng. So perut dah berbunyi, geng. Bila perut dah berbunyi, lapar nasi, geng. Okay, geng. So gulai dah masak. Aku nak masak nasi dulu, geng. Masak nasi dulu. Kita masak nasi dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setting ni lah, senangin dah, bang. Sementara tunggu nasi. Muah tak ada. Tengah menunggu nasi. Serai lah, geng. Serai yang pertama. Nak buka goyang, try goyang. Ha? Buat goyang. Koyan. Ambuan dulu ya, dekat dulu ya. Try tu, bang. Try tu. Try buka goyang. Ada. Alhamdulillah. Kami nak cari glamour ke? Gambar ni. Gambar pergi. Ha. Ini betul ya. Rebak gumpang, eh. Okey. Itu makan kan, itu makan dah itu makan. Okey, geng. Oh, okey, gua makan, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rezeki Allah tak selamat. Bagi tak ada, geng. Come on. Keluar pada sarang. Keluar pada rumah. Tengok, geng, cikgu CD, geng. No, sudah. Ada telur, geng. Dah nasi, come on. Ya, geng.
Makan terigat ni apanya? Ni nak bunyi ni. Ni dia bunyi apanya ni? Dah. Ikan saya selingin. Dia dah. Panci dia kan. Okay, bang. Let's go. Kita dapat MD. Dia dah tu bang. Pom. Tengok dia cumi. Dia dah ikan tarik dah. Pom. Ah. Ikan apakah itu? Ikan joh aja. Ikan apa? Ah, tu dia, ikan jos. Steady. Oh, gambar tinggi orang, geng. Oh, patut pun. Weh, besar weh. Dah naik dah, geng. Ni tarik kasar. Steady, geng. Ni kita nak cari. Oh. Alhamdulillah. Ada juga tenggirong. Kita makan ni ada lauk. Ada lauk. Steady. Lepas tu Minyak ada. Goreng tu. semua tenggirong. Si punch. Sama. Yes. Senangin. Alhamdulillah. Abang kalah kabut sangat bang. Abang kalah kabut sangat, tak ada nak rekod bang. Allahu akbar. Alhamdulillah. Sudah sat lampu. Oh, sudah dah ni, tengah sudah dah ni. Alhamdulillah, senangin dia naik dah geng. Dia dah. Dia tarik oi. Aku tarik terus naik. Oh, tak ada nak ni geng, tak ada nak tekan rekod. Alhamdulillah lesen. Apa dia mau makan? Dia mau makan lah. Alhamdulillah. Oh, minyak terus baru mesin. Oh, mesin tu tak dengar bunyi drag pun. Tadi dengar. Dah pun. Hidup. Oh, steady. Okey eh. Ni wadidaw. Steady. Apa tarik dulu ambil. Tu. Kasih punch. Rezeki kita. Okey malam. Malam. Nampak? Okey kelam. Mantap. Kami pakat tak ada nak rekod. Tak ada nak rekod geng. Kalut. Duduk ni. Tengah duduk menyembang geng. Menyembang. Aduh. Okey. Dia time dah. Time is now. Ni makanlah. Ayat dah beralih ni. Come on, makan. Nyeruknya. Aku nyeruk. Nyeruk ni tu. Kenapa jatuh? Sama tak kena kan? Sama tak kena. Keras.
Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, morning. Wah. Oh, sakit tengah belakang geng. Lena atas simen sakit belakang ni. Aduh, beralaskan toto dengan tikar geng, mau tak pakai belakang. Okey. So untuk sesi kemarin berjaya dengan jayanya. So untuk nak dikatakan manis-manis di sebelah malam tadi dan di sebelah petang, ada geng, alhamdulillah dalam keadaan yang kalang kabut geng. Kami dah tengah dah lepas dinner. Wow, dia bagi geng time tu geng. Aduh. Tapi tangan Abang Syidi memang jadi sungguh lah. Membawa ke berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tangan dia asyik dia saja geng. Untuk sesi yang kedua pula, menjadi kereta menjadi daripada pagi membawa ke sebelah petang geng. Kita tengok menjadi kereta menjadi, adakah Gorgon akan landed untuk di sesi kedua? Kita tak pasti, tapi kita kena percaya pada rezeki geng. Rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Ada kata dia nak bagi, lekat kot celah mana pun tetap dapat geng. Okey. Dia saja menggasak geng daripada kau tengok geng. Ada kokoh dengan panggil apa spesies lain geng. Tengok perut dah memang bentuk U geng. Kena kokoh dengan ni. Kau ibaratkan tangan aku ni seolah ikan lain. Tengok gaya acam mulut tu macam mulut ni. Bila masa malam dia turun. Masa bila malam aku turun bawah. Oi, kasak geng. Dia main rekoh badan. Kenapa topak badan tu ah? Bentuk bibiak mulut dia. Bentuk bibiak tu. Letak bibiak je ni. Gorgon geng, gorgon. Tengok siapa kata ikan duri ikan tak makan. Nampak. Saya got tu ni. Nak bibiak dia besar tu. Katam tu. Kau dah katam panggil perut dia. Dia katam ke perut ni. Macam tu kan. Apa tu? Apa dia? Mungkin ikan gorgon lah. Kita boleh katakan ikan gorgon lah, tak silap ikan jos. Okey lah, buat macam mana kan. Buat tu orang kata ikan duri yang lain tak makan. Tapi sebenarnya ada juga. Ada. Yang makan ikan duri. Dia tengok cikgu Bobby geng. Haji, cikgu Bobby kita. Tengok masak kopok leko geng. Dah budak lah dari tepuk ni. Betul. Steady geng. Apa? Kita tinggalkan cikgu Bobby untuk sesi memasak. Kita panggil apa, teruskan untuk mengetuk dasar. Tengok kalau kecil. Kalau ikan sudah keluar dasaran dah. Keluar. Wak. Goyan. Baik. Nah, tu dia. Aku duk ketuk-ketuk rumah dia geng. Ya, kuning jadi. Besar tu. Besar ni. Dia pun nak sarapan. Lama dah ni. Dia dekat jambatan. Besar tu. Dekat jambatan yang kita dah mengenal. Mana pernah dapat ni keluar besar ni? Lalunya kecil lah. Maybe hampa pernah tengok lah. Kami tak pernah lagi geng. Kami tak pernah tengok daripada semalam. Alhamdulillah. Kasih pada. Mantap ah. Aku tolong tarik ya geng. Ada tengok. Aku tengok tadi apa macam koyan tu duk unjuk sikit. Alhamdulillah geng. Dah dekat bunyi dah. Kok. Baik lah geng. Ini ada set ini. Ada set ni. Alhamdulillah. Solid je. Mayu betul nak bubur ni. Alhamdulillah geng. Rezeki Allah tak nak salah alamat je. Ekor. Koyak. Cari dah gorgon tu. Penuh ke mata tu. Cukup mata. Kena nak tindik je. Ketabuh ke apa? Saya ni makan jik sedap. Ni. Okay geng. Ya, goreng. Cikgu Syidi, tolong kau. Tolong tarik je geng. Semalam pun tolong tarik rod pok. Ini tangan tak apa nak jadi ni. Okay geng. Alhamdulillah. Biar ada duduk dalam tu. Cuba lagi kan. Alhamdulillah rezeki Allah tak salah alamat.
Aku tengah ketuk-ketuk cari ikan. Cari rumah dia. Tak bawah ni kan? Bawah. Tengok koyan ni jalan cuk. Ya. Kalau tengok. Tu. Babak, pasal biji. Oi, pagi-pagi kena upah lekor geng. Bismillah geng. Oh, alhamdulillah. Rezeki. Kebahagiaan apa lagi yang kita nak didustakan? Allah. Oi, 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 oi. Oh. Oh. Ha, oh lah lucu dah tengok. Oi. Jauh pula geng. Oi, belah belakang geng. Belah belakang sembat. Jadi Ni besar sikit. ya, besar tu okey. Ringki tu. Oh, buat chip balik lah. Steady lah cikgu Sudi. Jauh dah masuk. Udah jauh dah masuk, ikan lain masih ada nya. Mana ni? Tak mau keluar ke? Pusat sikit. Cik terlepas balik. Oh, selagi lompat kan. Ada. Jauh. Sabar. Dan cencaru. Ada. Weh, kasak ni. Tengok dia bawa. Tak boleh nak karau. Kalau wajah sikit patah je. Tak apa, patah je beli lain. Campur. Oh, kasak weh. Kasak. Kasak. Kasak geng. Dia biarlah duit tu. Patut pun. Angkat ni. Bawah kita balik ni. No. Sangkut pula. Ya, gorgon. Shit. Kalau kepala tarik ni kena baik. Masak tak beli lain tu. Ni dia duk main kutukan. Kalau apa ada biasa jumpa tak player macam ni, kalau apa jumpa sila komen. Jenis ni tengok cukup. Kok tak gunung. Kacau aku nak main. Duduk ni aku tu depan kita. Apa komen. Kita bendol. Dia mulalah nak terberak, nak terkencing, lepas kencing, lepas ayak tu. Mampu macam-macam kelaku. Inilah kalau kawan-kawan. Geno nak sila komen. Itu macam budak kan. Aduh hampuan lah. Ya Allah. Bismillah. Uish. Ha? Tengok Abang Cidi punya kelaku tengok.
Tengok baju dia punya kelaku, tengok. Tengok geng. Tengok dia punya kelaku. Tengok dia kelaku. Tu. Tengok cikgu Cidi punya kelaku. Aduh. Selamat pakai dia tamat dengan tali. Itu kegunaan tali kan. Ah. Tarik tak? Lawan tak? Wah. Ada geguk belakang bawah. Weh, senangin. Senangin di bawah sekali. Patutlah pun panggil apa. Kuat sangat dia tarik. Senangin. Gerut-gerut. Buka aku noh. Ha? Alhamdulillah geng. Ada juga senangin. Senangin tu tarik kesak. Jadi geng. Ya. Mantap. Janji hak Janji ni. hak ni. Janji hak tu geng. Dapat senangin Tu, sen geng. Tak padan hak tu pun kacau. Ni banyak off noh. Tu. Hak tu pun kacau. Ini.